Hai semua, apa khabar geng Reka Cipta? Tahniah dah selesai SPM. Mesti sekarang tengah pening kepala fikir, lepas ni nak buat apa Jangan risau, anda berada di tempat yang betul. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah siasat semua pilihan dan laluan kerjaya yang menanti anda. Semuanya bermula dari subjek Reka Cipta yang anda ambil tu. Okey, jom kita mula. Cuba bayangkan, sekarang ni anda sedang berdiri di satu persimpangan jalan yang sangat-sangat penting. Peperiksaan dah habis, buku pun dah boleh simpan. Tapi sekarang muncul soalan yang lagi besar kan? Nak pergi mana lepas ni? Mungkin ada yang rasa blur, tak tahu nak pilih apa. Ada yang mungkin dah tak sabar. Semua tu normal. Dan hari ni, kita akan cuba jelaskan pilihan-pilihan yang ada. Tapi sebelum kita pergi jauh, ada satu benda penting yang anda kena tahu. Keputusan anda ambil subjek Reka Cipta tu adalah satu tindakan yang sangat bijak. Kenapa? Sebab anda dah ada satu set kemahiran yang power. Anda dah belajar cara fikir secara inovatif, cara selesaikan masalah dan paling penting, kemahiran teknikal macam CAD. Ini bukan subjek biasa tau. Ini aset untuk masa depan anda. Jadi, dari persimpangan ni, ada jalan mana je yang kita boleh ikut? Okey, jom kita tengok peta laluannya. Okey, secara kasarnya ada 4 lebuh raya utama lepas SPM. Pertama, kita ada STPM. Kedua, matrikulasi yang jadi laluan popular ke universiti awam. Ketiga, program asasi atau foundation yang lebih fokus kepada satu bidang tertentu. Dan yang keempat, diploma, laluan yang lebih praktikal dan membuka peluang untuk terus bekerja atau sambung belajar ke peringkat ijazah. Setiap satu ada pro dan kontra dia. Jom kita zoom in laluan yang pertama, iaitu laluan akademik ke universiti. Kita nak tengok macam mana subjek Reka Cipta anda tu boleh bagi kelebihan. Yang ni part paling best. Ayat ni bukan ayat biasa-biasa. Ini bermakna subjek Reka Cipta anda tu bukan sekadar subjek elektif. Ia dah jadi macam tiket emas atau kunci untuk buka pintu ke program-program pengajian tertentu. Pihak universiti sendiri dah nampak betapa bernilainya kemahiran yang anda ada. Nak bukti? Nah, tengok ni. Program Reka Bentuk Perindustrian di UPM, salah sebuah universiti terkemuka, secara terang-terangan bagi keutamaan pada calon yang lulus Reka Cipta. Maksudnya, anda dah ada satu advantage yang besar berbanding pemohon-pemohon lain. Dan apa yang menarik, bila anda masuk universiti nanti, semua ilmu asas yang anda belajar masa SPM akan di-upgrade ke tahap seterusnya. Anda akan belajar lebih mendalam tentang asas reka bentuk, jadi pakar dalam perisian CAD 2D dan 3D, dan anda juga akan didedahkan kepada benda-benda baru macam teknologi pembuatan dan reka bentuk ergonomik. Best kan? Okey, kita dah tengok laluan akademik. Sekarang jom kita beralih ke satu lagi laluan yang makin popular, sangat praktikal dan memang in sekarang ni, iaitu TVET. Apa benda TVET ni sebenarnya? Senang cerita, falsafah dia mudah je. Less talk, more action. Maksudnya, kurang teori dalam dewan kuliah, lebih banyak buat kerja praktikal di bengkel. Laluan ni direka khas untuk bagi anda kemahiran sebenar yang industri perlukan. Jadi bila grad nanti, anda memang dah sedia untuk terus bekerja. So, mana satu untuk anda? Cuba tanya diri sendiri. Adakah anda jenis yang suka belajar dengan buat, suka kotor-kotorkan tangan dan tak boleh duduk diam dengar lecture lama-lama? Kalau ya, TVET mungkin jodoh anda. Laluan akademik pula lebih ngam untuk mereka yang suka kaji teori dan buat penyelidikan. Ingat, tak ada jalan yang betul atau salah. Yang ada cuma jalan yang paling sesuai untuk anda. Okey, tak kisahlah anda pilih laluan universiti ke, laluan TV ke, soalan paling penting, boleh kerja apa nanti? Percayalah, peluang kerjaya anda jauh lebih luas daripada apa yang anda bayangkan. Dengan asas Reka Cipta, anda boleh jadi pereka bentuk perindustrian yang cipta telefon pintar, perkakas rumah, macam-macam lagi. Atau mungkin anda minat kereta. Jadilah pereka automotif. Pereka perabot, pereka pembungkusan, malah kerja-kerja teknikal macam 3D visualizer ataupun buat model pun, semuanya dalam genggaman. Tapi kejap, jangan fikir pasal produk fizikal je. Inilah kuncinya. Kemahiran teras anda, iaitu kemahiran menyelesaikan masalah secara visual dan kreatif, sangat laku dalam dunia digital hari ini. Tengok ni. Kemahiran reka bentuk yang sama boleh digunakan untuk mereka cipta pengalaman pengguna atau UI UX untuk aplikasi telefon. Suka main game? Apa kata anda jadi pereka game tu sendiri? Bidang macam reka bentuk grafik, multimedia, semua ni perlukan orang yang ada skill macam anda. Okey, mesti ada yang dah mula pening sikit. Banyak betul pilihan kan? Relax, jangan panik. Jom kita susun langkah seterusnya satu persatu. Plan dia mudah je. Ada 3 langkah. Pertama, muhasabah diri. Tanya hati, anda ni jenis hands-on atau lebih suka teori?
Kedua, buat homework. Buka laman web UPU, Google pasal universiti dan college, tengok syarat-syarat kursus. Dan yang terakhir dan paling penting, jangan buat keputusan sorang-sorang. Bincang dengan kaunselor, cikgu dan ibu bapa. Jadi, untuk penutup, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Anda ada satu gabungan bakat yang sangat unik. Anda kreatif dan pada masa yang sama, anda faham aspek teknikal. Itu satu kelebihan besar. Jadi, masa depan yang mana yang anda nak cipta dengan kelebihan ni? Pilihan di tangan anda. Selamat berjaya!